Macam mana kita nak daftar akaun BS Freshmart? Mula-mula sekali, kita perlu download aplikasi BS Freshmart. Buka aplikasi dan pergi ke menu akaun. Untuk mendaftar, tekan butang register. Sekiranya kita ada kad member fizikal, tekan butang yes dan masukkan nombor kad ahli. Selepas dah masukkan nombor kad, lengkapkan maklumat diri seperti nombor kad pengenalan, alamat email dan reka kata laluan. Kita juga perlu reka 6 digit nombor PIN untuk urusan penebusan mata ganjaran. Seterusnya, masukkan alamat dan tekan butang next. Sekiranya kita perlukan e-invoice, hanya perlu tekan butang yang ada dekat sebelah. Akhir sekali, pilih sama ada kita nak terima kod pengesahan melalui SMS ataupun alamat email dan masukkan nombor kod yang kita terima. Selepas dah berjaya daftar, kita dah boleh login ke akaun BS Freshmart. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan BS, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.